kesihatan free, klinik bergerak, hospital, pengajian, universiti, Sejati Madani pun ada. Semuanya dekat program Madani Rakyat 2025 Lumut Perak. So, tunggu apa lagi? Jom kita tengok. Boleh tak jelaskan Sejati Madani ni apa? Madani ni merupakan satu inisiatif kerajaan untuk merancangkan ekonomi komuniti sama ada kampung, persatuan penduduk dan sebagainya. Kerajaan bagi peruntukan untuk buat satu projek ekonomi yang boleh membangunkan kampung lah. Antaranya kita tengok hari ni kan. Ini daripada JPKK Kampung Setiawan, usahakan batik. Jadi kita tengok sebelah kiri kita ni kan. Ini antara produk daripada Komuniti lah. Cik Razi, penerima sumbangan daripada Sejati Madani. Ya. Apa bantuan yang telah abang terima? Apa yang abang dah jayakan dengan RM100,000 tu? Kita dapat buat satu bengkel lah, keperluan untuk usaha batik. Abang ni salah satu dah terima program daripada Sejati Madani. So korang tunggu apa lagi? Daftar lah sekarang, betul tak bang? Senang tak daftar dia? Kena buat kata kerja, Kena buat kata kena kerja. buat homework, tengok apa yang kita nak buat dan minat lah. Kalau tak ada minat tak boleh. Dia mesti ada minat. Apa manfaat akak terima daripada sumbangan Sejati Madani? Kepada memberi income kepada penduduk kampung. Sangat-sangat fleksibel. Sebab tu bagi seorang suri rumah, kerja-kerja macam ni yang kita perlukan. Tadi kita sembang pasal projek kampung. Sekarang ni kita nak sembang pasal kesihatan pula. Klinik bergerak, dah free check up pun ada. Tak payah pergi klinik dah. Sebenarnya apa ni HPU? HPU adalah Hospital Pengajar Universiti. Apa yang disediakan oleh HPU sebenarnya hari ni? Hari kita bawa saringan yang special, iaitu kita ada hari ni smonkelizer, kita untuk test carbon monoksida dalam badan. Lepas tu kita ada team sport untuk tengok komposisi badan. Ada dua lagi dekat atas bas kita ada saringan pendengaran dengan saringan mata. So, hari ni makcik terima saringan apa? Saringan mata, lepas tu telinga. Baru dapat tahu dia kata mata kering. Ya, senang sebab orang kampung kadang nak keluar susah kan. Macam terhad. Kalau macam ni senang. Sebab sebenarnya saya pergi yang gigi je. Tak tahu pula ada yang sebenarnya gigi macam ni. Jadi dia macam tertarik lah nak singgah sini tadi. Perlu ada lagi tak klinik bergerak ni banyak tempat? Ya betul, mau perlu banyak tempat. Kenapa? Kenapa kena ada? Pasal sekarang ini kadang-kadang pekan sini orang baru boleh tahu. Dalam kampung-kampung orang tak tahu. Inilah program Madani Rakyat. Sihat, sejahtera, semua dapat rasa. Best kan? So, tunggu apa lagi? Jom datang ke program Madani Rakyat 2025 di Lumut Perak dari 13 hingga 15 Jun. Bermula 9 pagi hingga 10 malam. Ada jualan madani, pengurangan saman, pemeriksaan kesihatan dan penukaran helmet secara percuma. Siap ada 1000 peluang pekerjaan ditawarkan di Karnival Kerjaya. Jumpa korang esok. Bye!